Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nadia Khalis dan nama Ana Sufina Sarah. Kami tingkatan 1 dari Sekolah Menengah Islam Hira Jeram. Senarai barang kami ialah bunga, pampas grass, daun, pastu, pen, hot gum, gunting, pisau, kata, selotip, kertas, kayu dan pelapis. Bunga utama kami ialah bunga lili. Kami memilih warna pink dan putih kerana sesuai untuk guru perempuan dan menggambarkan sifat suci dan lemah lembut. Jenis projek kami ialah pasu bukit untuk hari guru. Mari kita mulakan. Yang pertama, kita letakkan pen dalam pasu. Kalau ada bahagian lebih, kita potong. Sekarang pen dah padat. Yang kedua, letakkan bunga utama di bahagian tengah. Yang ketiga, letakkan bunga pendek di sekeliling bunga utama. Yang keempat, letakkan bunga kecil di sekeliling bunga utama dan bunga panjang. Yang keempat, letakkan bunga, daun dan pampas grass. Jika belakang kosong, kita tambah bunga putih lagi. Kemudian letakkan bunga kecil untuk luaskan kemasan. Kemudian kemaskan dan pastikan tidak ada bunga yang tersorong. Pakai ini sebagai hiasan hari guru. Itu saja daripada kami. Ini adalah hiasan kami, bukit untuk hadiah hari guru. Sekian daripada kami. Terima kasih.